Sebab selagi kau tak berhenti, peluang tu memang akan tetap ada. Hidup ni bukan lumba lari bro. Siapa paling laju pun belum tentu menang. Kadang-kadang orang yang paling cepat naik ni jugalah orang yang paling cepat jatuh. Kita ni hidup macam tengah kejar masa. Scroll TikTok kan, nampak orang umur 25 dah jadi jutawan. Umur 30 dah ada rumah besar-besar kan. Terus rasa diri tu macam ketinggalan. Maksudnya ramai orang peak bila dah matang. Bukan masa waktu dia orang muda. Jadi kalau kau rasa lambat, relax. Kau cuma tengah warm up. Lambat bukan bermaksud gagal guys. Lambat tu maksudnya kau masih dalam perjalanan. Macam kau buka Waze kan. Semua orang ada route masing-masing. Ada yang lalu highway, ada yang rendah jalan kampung. Tapi yang penting engkau tetap sampai. Dan jangan lupa ada orang yang lahir dekat garisan separuh jalan. Dapat peluang kan, network, duit, capital, semua dah ready depan mata. Kau dan aku mungkin mula daripada bawah. Tak ada duit, keluarga biasa-biasa, kena berusaha ekstra luar biasa. Tapi bila sampai waktunya nanti, engkau akan lebih kuat sebab engkau tahu jalan tu daripada awal. Selagi engkau hidup, engkau masih ada peluang nak capai apa kau nak. Tak kisahlah umur kau 20 ke, 30 ke, 40 ke, 50 ke. Kalau kena Sanders buka KFC umur 65 dan Jack Ma kena reject 30 kali sebelum Alibaba jadi global dan Morgan Freeman pula baru meletup dalam industri umur 52. So siapa kata engkau dah terlambat? Kadang-kadang benda yang kau nak tu datang lambat sebab engkau belum ready. Tuhan tak bagi awal-awal sebab dia tengah siapkan kau. Dia tengah prepare kau untuk menjadi manusia yang sangat hebat. Dia bukanlah lambat. Dia cuma on time ikut rancangan Tuhan. Macam kau main bola lah. Kau dah shoot banyak kali tapi asyik kena tiang. So sekali kena tangan keeper lah, sekali melayang atas palang lah. Tapi bila engkau tak berhenti main, bila kau keep on going, keep on doing, satu hari nanti bola tu pasti akan masuk juga dalam jaring. Dan bila masuk dan masa itu kau sedar semua kegagalan kau sebelum ini rupanya hanyalah training untuk kau dapatkan gol tu. Sama juga dalam hidup. Setiap kali engkau jatuh, engkau bukan mula dari kosong. Engkau mula dengan pengalaman. Orang yang pernah gagal ni sebenarnya lebih tinggi peluang untuk berjaya kali kedua. Sebab dia dah tahu apa yang tak menjadi dah. Dia dah tahu dah what works and what cannot. So bila tengok orang lain dah sampai, ingat, kau nampak kan highlight reel dia tu. Bukan struggle sebenar. Mungkin sekarang giliran dia lah untuk bersinar. Tapi giliran kau tengah loading. Rezeki semua orang masing-masing. Yang dah tersusun elok-elok. Tuhan dah rancang dah baik-baik. Yang penting jangan berhenti main. Kau jangan give up dengan perjalanan sendiri. Hidup ni bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang tak putus asa bila perjalanan tu jadi susah. Kau teruskan je perjalanan kau, terus mencuba, terus percaya dengan diri kau. Sebab selagi kau tak berhenti, peluang tu memang akan tetap ada. Dan kadang-kadang yang lambat itulah yang paling bertahan lama.